Hari ni kita ada satu hard disk Toshiba. So customer ni hantar sebab dia punya USB port tercabut. Tapi aku rasa agak pelik sikit sebab stiker dekat belakang ni dia macam gam tak betul. Sengit-sengit macam tu. And bila buka rupanya ni hard disk fake. So customer ni actually photographer. And maybe dia pun tak sangka dia terbeli hard disk yang fake. So ni USB port dia yang patah. And ni tempat simpan data dia. So bayangkan sebesar-besar hard disk ni hanya ada pemberat dan juga ada memory card. Memory card ni pun tak tahu jenama apa. And tak tahu berapa sebenarnya saiz dia. So yang paling penting kita kena check memory card ni boleh baca ke tak boleh baca. Sebab semua jap fotografer dia ada dekat sini. So kalau hilang data ni, habis mengamuk semua klien-klien dia. Untuk baca memory card ni aku akan pakai reader. So just masukkan memory card ni and connect ke PC. So actually memory card dia boleh baca. And dari disk management ni boleh nampak dia punya data-data tu jadi raw. So size kat sini 48GB. So mungkin memory card ni dia jenis yang 64GB. So bayangkan korang beli memory card dengan harga hard disk 100 ke 200 ringgit. And korang dapat memory card 64GB. Jenama apa pun korang tak tahu. So untuk case macam ni kita kena buat recovery. Basically just buka software recovery. Lepas tu scan semua data-data yang ada. Ni dah siap scan. So kalau ikutkan dia dapat detect lah semua data-data tu. And customer ni agak bertuah lah sebab data-data dia tu dapat balik. Ni aku cuba preview data-data dia. And dekat sini boleh nampak bila buka ni keluarlah dia punya data tu. And kau boleh nampak ada wedding jobs tu. So basically semua data-data yang pernah ada dalam memory card ni semua dapat recover.